Saya kagum budak-budak tadi. Very happening dan highly talented. Saya dah dapat bayangkan lagu nasyid konsep patriotik berirama angklung. Bukan, dinyanyikan oleh para adibah. Kalau para adibah nyanyi, hujan rahmat 24 jam. Na'udzubillah. Okey, tapi tak apalah, kita berbalik kepada yang kita nak kongsikan pada hari ini. Ini Assalamualaikum Majlis Agama Ilmuwan untuk anda semua sepanjang 2 jam pagi ini. Nabi sebut semua orang entitled for jannah. Kecuali orang yang tak nak. Ya, insya-Allah. Na'udzubillah. Kita tunjuk gambar muka depan. Okey, melakar syurga idaman, syurgawi idaman, masya-Allah, tulisan Encik Saad Sulaiman. Dan para penonton, kita nak bersembang-sembang bersama dengan penulisnya. Sekarang ini di talian adalah penulisnya sendiri, iaitu Encik Saad Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik, Assalamualaikum. Masya Allah, kita sedang berbincang dan menunjukkan kepada para penonton buku Melakar Syurgawi Idaman. Jadi apakah nak dikongsikan pada para penonton berkenaan dengan buku ini? Silakan. Cik Saad. Assalamualaikum semua penonton Dewi Hijrah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewi Hijrah. Ya, teruskan tuan. Teruskan, apakah yang nak dikongsikan dalam buku Syurgawi Idaman ini? Ya, saya andaikan sebuah rumah kosong. Dalam rumah kosong tu ada 5 tiang. Tiang yang pertama tu tiang suami, tiang yang kedua tu tiang isteri, tiang yang ketiga tu tiang seorang ayah, tiang yang keempat tu tiang seorang ibu, dan tiang yang kelima adalah tiang seorang anak. Masya Allah. Jadi dalam rumah tu, sekiranya satu tiang runtuh, maka akan jatuh atau runtuh tiang itu. Jadi buku ni fokus kepada tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai ayah, tanggungjawab sebagai ibu, dan tanggungjawab sebagai anak. Itu dia. Dan apakah kelainan yang ada dalam buku yang ditulis Encik Saan ini berbanding dengan buku-buku kekeluargaan yang lain? Buku ni lebih fokus kepada tip-tip dan tanggungjawab, iaitu maknanya kalau pembaca membaca buku ni, mereka akan mendapat banyak info dan tip-tip yang terkini, dan kita tidak membelakangkan hadis ayat Quran bersama dengan tip-tip yang terkini untuk pembaca. Dan kenapa para penonton mesti membaca buku ini, mesti memiliki buku ini, pastikan berada di tangan mereka? Buku ni adalah buku yang terbaik untuk sebuah keluarga sebenarnya. Jadi seorang suami dan isteri tahu tentang hak dan tanggungjawab, seorang ibu bapa tahu hak dan tanggungjawab, dan juga seorang anak-anak tahu hak dan tanggungjawab masing-masing. Jadi apabila semua tahu hak dan tanggungjawab, maka akan lahirlah sebuah keluarga mawaddah dan rahmah. Itu yang penting sekali. Okey, pada mereka yang berminat, di manakah agaknya mereka boleh memperolehi buku ini? Ya, Cik Saad, di mana para penonton boleh mendapatkan buku ini? Boleh beli online daripada Telaga Biru. Masuk saja www.telagabiru.net. Ataupun di kedai-kedai buku MPS dan popular, dan semua kedai-kedai buku di seluruh negara. Ya, baik. Terima kasih Encik Saad kerana sudi berkongsi tentang buku yang cukup baik ini. Assalamualaikum. Kerana berkongsi juga buku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Encik Saad Sulaiman yang merupakan penulis buku Melakar Syurgawi Idaman. Ya, betul. Dan di dalam syurga semuanya indah-indah belaka, wangi-wangi belaka. Ya, betul. Sihat-sihat belaka. Jadi bagaimana kita nak